Zatiza pun ada tanggungjawab sendiri. Jadi macam mana boleh mencari keimbangan tu? Keseimbangan. Bagaimana nak dapatkan keseimbangan? Actually by right kita pun susah juga, tengah struggling lah. Tak adalah saya cakap perfect semua benda kan. Even kat rumah mungkin tengah fikirkan nak kita tengah buat apa kan. Kadang-kadang satu minggu pun kena ada undangan dan sebagainya kan. So kita pun nak tolak pun kita tanggungjawab kan. Kemudian kita ada fikir tanggungjawab yang lain sebagai ibu, sebagai ayah yang kena membesarkan anak dan sebagainya. So sebagai anak lagi. Masih ada orang tua sebagai anak. Sebagai anak lagi So banyak tanggungjawab lah. Kita nak kena prioritize lah. Maknanya kira mana satu yang aula, mana satu yang penting. Kemudian di samping itu kita nak kena berkat waktu tu lah actually. Alhamdulillah. So kita nak ada quality time. Dia bukan quantity time tu, saya rasa susah nak dapat quantity time. So masa kita terhad, kemudian ada mengajar dan sebagainya kan. Tapi bila kita ada quality time, maknanya 1 hour tu kita buat yang terbaik lah. Maknanya fokus. Handphone pun kita letak tepi kan. Kena fokus dekat agak anak dan sebagainya. Tu yang paling penting kali lah. Yang sekarang bukannya saya dapat, cuma saya tengah struggle nak buat lah benda ni. Alhamdulillah, doakan. وفي الآخرة حسنة